Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para penilai dan hadirin sekalian. Nama saya Muhammad Dini Syazwan bin Nur Hadi dan pada hari ini saya akan membentangkan kemajuan projek capstone saya yang telah dijalankan di Durio Sdn Berhad. Kajian ini dibimbing oleh Teknologis Dr. Ahmad Firdaus Haji Arham sebagai mentor dan diselia oleh Encik Muhammad Arif bin Roslan. Jadi kita mulakan dengan permasalahan utama kajian ini. Seperti biasa, menggunakan analogi bongkar ais iaitu iceberg. Apa yang kita lihat di permukaan hanyalah gejala yang seperti mana kualiti video yang rendah dan kekerapan memaknai video yang tidak konsisten. Namun, jika kita menyelam ke bawah permukaan, punca atau kegagalan pencipta kandungan ini terbagi kepada dua. Pertama adalah masalah burnout atau pengurusan diri yang lemah akibat pertembungan komitmen, kerja, keluarga dan emosi. Kedua, mereka ini tiada visi bisnes di mana mereka sekadar menganggap platform ini sebagai hobi tanpa kefahaman mengenai pelanggan pelaburan iaitu ROI dan penjenamaan. Oleh itu, sintesis diagnostik kajian ini menunjukkan bahawa kegagalan mereka berpunca daripada pengurusan diri dan kelestarian, bukan sekadar isu teknikal atau kelemahan kamera. Jadi di sini saya ingin menawarkan solusi iaitu model lama coaching versus model baru coaching. Sebelum ini latihan tradisional coaching gagal kerana ia terlalu berfokuskan kepada teknikal seperti latihan kamera dan perisian syutingan di mana minda peserta iaitu creators hanyalah saya buat video untuk anak sendiri. Hal ini menyebabkan peserta cepat burn out walaupun mereka mahir menyunting. Oleh itu, solusi yang saya bawa adalah model bimbingan holistik kriteria iaitu model ini memfokuskan kepada pembangunan personal, teknikal dan bisnes. Jadi saya ingin memfokuskan untuk merawat kepada pembina itu sendiri, itu creators, dengan mengubah minda mereka kepada saya ingin manage nama untuk audiens global dan melatih mereka menjadi parentpreneur yang mampan dengan strategi ROI yang. Jadi kajian ini membawa 3 nilai utama. Yang pertama adalah pemberdayaan ekonomi ibu-bapa. Jadi saya ingin mentransformasikan kelemahan peribadi mereka iaitu burnout kepada kekuatan keusahawanan melalui analitik digital. Jadi yang kedua, inovasi yang sangat berskala tinggi di mana saya ingin mengintegrasikan peranan AI ke dalam sistem bimbingan bagi membolehkan latihan ini menjadi satu latihan yang berskala besar dan sangat-sangat tangkas iaitu agile, fast pace. Yang ketiga adalah kita ingin menjadikan talian hayat untuk ekosistem Duro Plus dengan membekalkan saluran IP lestari berkualiti tinggi iaitu kita katakan Grade S untuk mendominasi pasaran tontonan selamat kanak-kanak. Yalah, objektif kajian ini terbagi kepada 3 langkah utama. Yang pertama, menganalisis kekangan pembangunan diri dan kelemahan literasi keusahawanan dalam kalangan ibu bapa pencipta kandungan. Yang kedua adalah membangunkan model bimbingan holistik yang menyepadukan elemen personal, teknikal dan bisnes. Manakala yang ketiga pula adalah menilai keberkesanan intervensi ini terhadap corak pertumbuhan, kualiti dan kelestarian peserta. Dari sudut pelan pelaksanaan pula, kita fokuskan kepada reka bentuk penyelidikan. Saya mengadaptasi model Chemist and McTaggart melalui kitaran kajian tindakan dengan kumpulan sasaran ibu bapa Zero Knowledge. Kitaran ini bermula dengan merancang dengan membina modul bimbingan khusus berdasarkan jurang literasi peserta. Kemudian fasa bertindak berlaku di mana ia dilaksanakan melalui intervensi bimbingan berstruktur. Seterusnya, kita memerhati perubahan tingkah laku dan grid video secara longitudinal. Jadi kita comparekan tingkah laku mereka dan grid video mereka secara terus. Sebelum kita melakukan refleksi untuk mengenal pasti ralat dan membuat penambahbaikan iteratif. Jadi ini adalah research timeline di mana research timeline ini menunjukkan bahawa beberapa research yang saya dan juga tim di Durio lakukan bagi membangunkan model free toilet coaching. Seperti yang dapat kita lihat di sini, kita dapat lihat terdapat beberapa research yang kita jalankan untuk terjadinya toilet coaching modul itu sendiri. Kita mulakan dengan yang pertama iaitu content strategy analysis. Di sini kita mulakan dengan beberapa case study dan juga seterusnya kita juga ada membuat beberapa kajian mengenai character development ataupun the core of YouTube Kids IP success. Selain itu kita juga membuat kajian juga tentang creators formula di mana kita mencari apakah formula-formula bagaimana video-video ataupun cara-cara untuk membuat konten sebenar berdasarkan konten-konten yang telah berjaya di YouTube, terutamanya YouTube Kids.
Seterusnya untuk research yang keempat dan kelima pula, untuk research yang keempat kami ingin memfokuskan kepada top-top IP di YouTube Kids. Jadi kita mengambil semua video di top YT yang diambil daripada Social Blade, di mana Social Blade ini adalah satu website. Mereka merankingkan top-top IP, top 10 IP live, secara live pada waktu itu, untuk kami kaji mengapa konten mereka berjaya dan bagaimana konten mereka berjaya. Dan di WBL Journal inilah saya membuat comparison IP yang besar, IP yang power, IP yang konten yang penuh dengan IP yang sudah berjaya dengan IP-IP yang berada di duduk plus lah. Dekat sini, di sini kita dapat lihat perbezaan antara mengapa IP besar berjaya dan IP di duduk ini tidak berjaya. Di situ. Maka lahirlah Free Talent Coaching 2026, 200 pages, di mana di dalam ini full modul daripada personal skill ke technical ke keusahawanan. Semua telah di cover di dalam Free Talent Coaching modul ini. Baiklah, menariknya dalam kajian ini terdapat evolusi dalam metodologi bimbingan, di mana pada fasa pertama iaitu fasa reka bentuk tadi, kita menggunakan borang manual yang di mana borang ini memakan masa dan kapasiti yang sangat terhad dan menuntut untuk membuat kita memberikan banyak intervensi secara bersemuka, tak kisahlah secara online ataupun bersemuka. Oleh itu, saya telah beralih ke fasa 2 iaitu Asynchronous Coaching via AI, di mana peserta hanya perlu menghantar metrik mereka secara digital kepada saya dan saya akan bertindak sebagai AI orchestrator, di mana sistem ini memproses corak kelemahan secara real time dan memberi maklum balas yang jauh lebih pantas, tepat dan dalam skala yang lebih besar. Jadi, maklumat yang saya dapat tadi, saya masukkan ke dalam pemetaan metrik digital objektif. Untuk apa? Untuk mengelakkan bias manusia. Rubrik subjektif yang lama telah kita petakan kepada AI Power Matrix. Sebagai contoh, Tier 1 iaitu personal ataupun asas, yang di mana asalnya kita ukur melalui disiplin jadual secara subjektif. Kalau mereka hantar video kepada kita, maka mereka berdisiplin. Tapi dengan adanya pemetaan metrik digital objektif ini, kita dapat ukur dengan lebih tepat. Seperti kita dapat tahu diorang lebih berdisiplin ataupun berjaya di dalam Tier 1 dengan jumlah muat naik video yang kita dapat kita bezakan mengikut every quarter. So basically with this pemetaan metrik, with this AI Power Matrix, kita akan lebih bersandarkan kepada data, ataupun kita panggil data driven decision, macam tu. Contoh lain adalah Tier 2 technical, yang mana kini saya ukur melalui audience retention ataupun completion rate. Manakala Tier 3 pula diukur secara terus melalui follower rate dan juga total unique viewers. Untuk penilaian akhir saya menggunakan proses triangularisasi untuk mengesahkan nombor yang diperoleh dengan pengalaman empirical. Ini melibatkan data kuantitatif seperti peningkatan konsisten 16.6% jam penonton dan juga penilaian formatif melalui rubrik metrik digital tadi, serta data kualitatif yang diperoleh melalui sesi temubual rawak bersama kumpulan rawatan untuk merakam maklum balas mereka secara terus terhadap intervensi ini. Setakat ini status kajian berada di fasa akhir, di mana fasa refleksi awal dan merancang telah 100% selesai, manakala fasa tindakan telah 80% selesai, di mana 20% itu adalah temubual secara rawak tadi. Jadi saya tinggal temubual secara rawak dalam fasa tindakan, dan selepas itu saya boleh terus untuk menyiapkan proses refleksi akhir, iaitu penulisan laporan penuh 200 muka surat. Seterusnya kita beralih kepada hasil dan juga pengukuran, di mana kita akan membuat satu comparison ataupun satu perbandingan di antara kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Kumpulan kawalan ini adalah semua pencipta kandungan dura plus biasa. Jadi seperti yang semua dapat lihat, ini adalah paparan data viewership dan juga watch hour bagi kumpulan kawalan. Jadi kita dapat lihat di sini, kita bahagikan semua data mengikut kuarter, iaitu kuarter 2, kuarter 3 dan kuarter 1 2026. Di setiap kuarter kita dah bahagikan 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Kerana 3 bulan ini proses yang satu tempoh masa yang cukup sesuai untuk kita pecah-pecahkan data. Baiklah, pada kuarter kedua 2025 kita dapat lihat kumpulan kawalan mendapat peningkatan sebanyak 4.04
untuk views, daripada 870,000 kepada 905 view. Satu peningkatan yang bagus sebanyak 4%. Manakala dari watch hour pula 5.96%. Peningkatan yang bagus juga. Tetapi pada kuarter 3 dan kuarter 1, views mendapat peningkatan yang meningkat sebanyak 9%, agak besar, hampir 10%, daripada 905,000 kepada 993,000. Dan watch hour tak nampak peningkatan yang sangat drastik, iaitu hanya naik sebanyak 0.55%, tak sampai 1% pun, daripada 64,000 ke 64,419 watch hour jam. So dekat sini kita dapat lihat kumpulan kawalan bukannya tak ada peningkatan, ada, cuma peningkatan tu tak sampai 10%. Baiklah. Kalau kumpulan rawatan adalah kumpulan yang telah mendapatkan intimasi model bimbingan holistik dan juga asynchronous AI tadi. Seterusnya kita tengok pula peningkatan views dan juga watch hour dari kuarter 2 ke kuarter 3 dan kuarter 3 ke kuarter 1 bagi kumpulan rawatan. Untuk kumpulan rawatan, walaupun views dan watch hournya taklah sebesar kumpulan kawalan, tapi kita dapat lihat peningkatannya sangat-sangat drastik. Daripada kuarter 2 ke kuarter 3, kita dapat lihat peningkatan views sebanyak 21%. Sangat besar, 1/5. Daripada 215 views kepada 262 views. Manakala peningkatan watch hour pula sebesar 17%, iaitu daripada 14,000 kepada 16,000. Walaupun total kumulatifnya kecil, belas ribu ataupun 200 saja, tapi kita lihat kepada trend peningkatan dekat sini. Jadi kuarter 3 ke kuarter pertama, kita dapat lihat views yang agak turun sedikit tapi still besar, iaitu 19.2% untuk views. Manakala untuk watch hour pula adalah 16.6%. So kita dapat lihat di sini peningkatan untuk kumpulan rawatan atas daripada 15%. Jadi kita boleh simpulkan bahawa peningkatan ini positif. Jadi sebagai rumusan, kajian ini mengubah peserta daripada sekadar hobis kepada penggerak ekonomi pencipta sendiri. Untuk pencipta, mereka mendapat kesejahteraan mental dan juga celik ROI, iaitu lebih tahu mengenai return of investment mereka lah. Untuk industri seperti Duo Plus, kita ingin menjamin bekalan saluran kandungan user generated content yang stabil tanpa masalah peserta atau creators menarik diri. Bagi bidang akademik pula, kajian ini membuktikan bahawa bimbingan adiktif yang berfokuskan kepada personal skill development dan juga keusahawanan jauh lebih superior berbanding latihan teknikal yang lapuk. Jadi, sekian daripada saya. Misi saya adalah membina ummah berinovasi, satu pencipta pada satu masa. Terima kasih.